Tengik makan nasi. Hilang tengik. Beli minyak kelapa darah makan macam mana? Minum pagi-pagi belum sampai minum. Berapa sudu? 1 sudu besar. Untuk Buang air. buang air besar. Lagi? Makan dengan telur. Makan telur macam mana? Tak buat telur masak mentah ataupun telur goreng. Tak buat telur tu. Oh, telur separuh masak. Lepas tu tak pada nasi. Oh, masak nasi. Macam mana setakat ni keadaan kesihatan? Macam kolesterol, darah tinggi, macam mana? Doktor cakap. Rasanya okey lah tu. Itu dah ambil darah kau kan? Jumpa doktor baru ni, tak ada buat cakap apa-apa. Kalau ada pun kena dah. Rasanya puas hati lah dengan minyak kelapa darah moringa ni. Maksudnya dah keempat. Dah keempat botol Dia tak diam. Tapi dia suka makan dengan nasi. Macam mana? Nasi tu kita ambil, curah dia. Macam kuah. Ya, sedap. Sedap. Tekak masing-masing kan? Rasanya lebih kenyang tak bila makan curah nasi? Dia ngandungkan apa-apalah, dia jantung apa kan. Dia nak minum gitu, saya selalu kan pagi-pagi kan tekak tak sedap kan. Mana nasi. Oh, maksudnya bukannya minum direct lah. Faham. Sesekali je minum direct. Tapi banyaknya makan dengan nasi. Kali pertama saya dengar. Okey lah. Terima kasih Cik Noi.